Interior Jayco J7 ni bagi aku sangatlah premium dan futuristic. Kalau korang boleh lihat kat sini, semuanya nak touch screen. Aku paling tak suka sekali kalau semua benda nak include semua dalam touch screen. Macam contoh aku boleh bagi adalah dia punya aircon punya setting lah. Aircon punya setting bagi aku yang masih memerlukan physical button. So semua kereta zaman sekarang ataupun dipanggil kereta moden ni, semua benda nak di touch screen. So kau boleh lihat kat sini screen dia dalam 12 inci. 12 inci punya screen, macam iPad dah aku tengok. And then dia punya aircon punya ni kau kena setting dekat dalam screen. So benda ni sangatlah leceh lah bagi aku. And then dekat depan aku ni dia meter screen, meter digital bersaiz tak silap aku 7 ke 8 inci rasanya lah. Kalau salah boleh komen.